Okay guys, sekarang kita berada di atas Nova 160. So untuk video kali ni aku nak bagi tahu lah. So adakah Nova ni sesuai untuk orang jenis apa sesuai untuk Nova 160 ni. Okay, dengan spek je yang dia bagi, dengan harga yang dia bagi. Jadi guys, untuk motor Nova 160 ni kita tahu yang cc dia 154cc. Dia lebih kurang je. Kalau kita pakai road tax ke apa ke, sama je. RM30. Sama je. Oh, brother tolak motor. So untuk golongan-golongan macam baru nak kerja, akak-akak kerja kilat, budak-budak universiti ke, nak power sikit, motor ni antara yang sesuai untuk korang lah. Ataupun yang pakcik-pakcik lagi surau, even pekerja swasta macam aku pun sesuai je naik motor ni. Actually untuk semua orang pun. Tapi terpulang pada korang punya jiwa lah. Kalau kau jenis jiwa santai tapi nak nampak elegan, nampak muda tapi nak laju 110, paling laju 120, sesuatu ni sesuai sangat untuk korang. Sesuai sangat. Dengan motor ni yang ringan 102kg, berat kering, masuk minyak lebih berat sikit lah. So pergi kerja macam aku sekarang ni kan, mencelak-celak pula lah, mencilok-cilok, kelajuan dalam bandar yang macam ni yang sangat-sangat best. Ikap ada. Tak cakap dengan korang memang sesuai dengan motor yang korang. Nak pergi ride pun boleh juga, tak ada masalah. Kalau jenis santai-santai, alah setakat 100, 110 padahal tak heavy. Ikut kelajuan kebangsaan, orang kata kan. Dengan tangki dia 10 liter guys, 10 liter. Kalau bayangkan motor-motor touring Kapcai pun tak sampai 10 liter. Skuter-skuter lain pun tak sampai 10 liter guys. Untuk kategori dia memang cakap, kalau jalan jauh ni memang tak ada masalah lah. Tak silap kau si minyak dengan member kau isi sekali je banding dengan member kau. Atau pergi kerja, balik kerja, pergi 30M balik 30km, dah seminggu sekali je kau isi minyak. Nampak? So kelebihan dia kat situ. Nak potong lori, potong kereta, kelajuan macam ni, padahal babe, okey saja. Dari segi aftermarket, of course lah dia tak boleh menandingi motor-motor yang dah ada lama dekat pasar Malaysia. Tapi Avita pun dia ada pasukan dia khas untuk dia rescue. Kalau ada motor-motor masalah, dia akan pergi tempat korang untuk repair sendiri. Tapi yang penting korang kena call lah pusat servis Avita, supaya dia boleh datang ke rumah dan boleh fixkan untuk korang apa benda masalah. Motor ni ada warranty, so mestilah dia orang akan bertanggungjawab. Spare part, of course, kita tak boleh bandingkan dengan motor-motor lain kan, motor MVS ke apa ke. Tapi memang banyak pasaman dengan MVS, so senang sikit lah nak cari spare part. Contoh macam rim ke, ataupun absorber ke, banyak benda-benda universal ke. Engine pun lebih kurang sama dengan Vario 160. So maybe nak cari roller ke sama, belting tak sure sama ke tak, asal sama kot. So kalau benda yang kita boleh kacuk, apa salah kita kacuk dengan benda yang dia boleh lah kan. Padahal yang penting ada knowledge sikit lah pasal motor ni. Sebab motor ni pun agak baru, so kita tak boleh expect benda-benda ni macam motor Yamaha, Honda apa semua tak boleh expect. Itu je. Ada sedikit knowledge lah. Dan jangan cepat meroyan lah. Dia jangan jadi macam makcik-makcik. Makcik nak pakai Yamaha je. Macam tu kan. Bila rosak meroyan, tak ada knowledge, datang kedai tak boleh repair, meroyan. Cakap apa benda lah, ambil lah knowledge sikit. Aduh. Actually kan motor ni sebenarnya agak hot selling tau. Kalau ikutkan dalam grup page Avita Nova ni, ramai yang booking motor ni, serius juga. Cuma ramai yang tak dapat lagi 3 bulan. Sebab ramai yang booking, so ada yang belum dapat lagi sampai sekarang pun ada. So maybe sebab dia orang tak booking melalui dealer yang sah ke apa ke, tak sure. Sebab dia orang akan prioritikan dealer-dealer yang sah dulu, mana kedai-kedai lain. That's why lah. Okay, so korang kena beli motor ni dekat dealer-dealer yang sah. Kau boleh tengok website Avita lah, dia ada kedai-kedai yang dealer sah, dealer-dealer yang sah untuk beli motor Avita ni. Dia orang mengutamakan. Tapi dia orang akan ikut
turutan lah yang betul. Gitu. Warna merah ni susah nak dapat weh. Dia lengang sikit jalan ni. Takkan cuti lagi. Besar semalam. Dari segi cornering, motor ni bagi aku daripada standard yang aku pakai sebelum ni pun, masa test ride tu pun dah solid tau. Apatah lagi yang dah modify RCB, macam pakai rim RCB tu kan. Sekarang pakai rim RCB SP800. So dah lah seringan sikit lah. Nah, cornering dia still stable lagi. Tengok, aku dalam mana-mana macam ni pun senang je aku nak mencilok. Sebab motor ringan, nimble. Aduh lah, sedap lah. Braking pun mantap dan praktikal kan. Cuma tu lah dia punya storage dekat bahagian seat ni taklah besar sangat. Kau tak boleh expect seat dia, storage dia macam S-Max ke macam 250 yang lain, tak boleh expect. Macam MVX lah. Dia tak boleh nak letak banyak-banyak. Nak kau kena beli box. Kalau kau letak banyak, tak jadilah skuter sport. Kan. Kalau ambil stang tu, ambil kukura tu boleh lah. Okay, waktu dah mencilok macam ni pun aku rasa no hal. Sangat-sangat nimble. Walaupun motor ni tak ada ABS abang brake sendiri, tapi aku rasa tak ada masalah. Masalah ada ABS. Pasal motor-motor yang kita pakai sebelum ni mana ada ABS. LC ke kan. Boleh je, elok je bawa. Yang penting brake bagus. Tu je bagi aku. Ada knowledge, ada skill untuk braking. Nak brake dalam hujan macam mana, nak brake dalam jalan kering macam mana. So bagi aku tak ada ABS, tak ada masalah. Bagi aku dia tak adalah keperluan sangat pun bagi aku lah. Kalau motor-motor besar, motor-motor berat tu memang perlu kan. Macam 250 memang perlukan ABS. Pasal berat dia. Kalau motor ringan macam ni macam tak perlu, tak apa. Itulah kalau korang nak pasang box, okey je. Tak ada, tak payah pasang mat pun tak apa. Ada banyak aksesoris yang sama dengan MVX. Contoh macam ada bakul depan ke ada. Tak salah aku ada aksesoris tu. So kau just copy paste je. Engine dia pun sedap. Tak ada, dia tak ada vibration lah sebab based on ADV ataupun Vario 160. So memang smooth je lah. Skuter lah, skuter, typical skuter. Kau tak, jangan samakan skuter dengan Kapcai 150. Ada ke komen kata aku bawa top speed itu 125 macam tu lah. Terus aku kata, Chris aku lagi laju. Mana boleh banding tu bang. Motor Chris Kapcai. Skuter kategori dia mana boleh sama dengan 150. Contoh macam 150 Waisuku banding dengan Kips 150. Mana boleh kan. Horsepower boleh. Tak boleh. Kategori lain, 2 stroke dengan 4 stroke. Macam tu lah perumahan dia. Skuter dengan Kapcai. So itu kata dia orang dia ada knowledge ke tidak sebenarnya kan. Nak naik motor tapi tak ada knowledge susah weh. Kau akan sekali merungut je kerja kau. Kau akan merungut, kau akan complain, argument. Kau ni rapat pula. Aduh. Tapi yang paling penting lah harga dia. Contoh macam MVX belah-belah ribu ke dah beli kan. Tak termasuk harga loan. Harga loan ni, kalau beli harga loan tu separuh harga ni motor ni. Separuh babe. Contoh motor ni 8,000 kan. Kalau beli MVX tu separuh harga. Kau darab 2 belah ribu. Yamaha tu lah. So orang yang tinggi nak pakai MVX tu maybe tak ada Allah, pada hujan dia tertinggal siannya. Korang teringin nak pakai MVX tapi nak yang lebih murah tapi still padu. Spek pun ada lain sikit. So ambil lah motor ni, Avita Nova 160. Sini jam pula. Boleh bagi dia jimat minyak, iaitu adalah idling stop. So kalau kau dekat traffic light ke apa, dia akan stopkan motor korang dan dia akan matikan enjin korang, melainkan korang pulas throttle. Motor ni kebanyakan dah ada dekat skuter. Contoh NMAX version 2 dah ada dah idling stop ni. So lampu pun dia tutup sekali, so kau boleh jimat banyak benda lah. Bateri, minyak, benda-benda macam tu lah. So engine tu tak running. So macam separa hybrid sikit lah motor ni. Tu yang alamak. Dah kenapa kau makan lean bang?
Tapi kalau kau pulas motor ni macam kau bawa motor Superbike, memanglah minyak parok. Kau tak boleh buat apa. So motor macam tu. Kau tak nak pulas, tak nak parok, kau pakai motor elektrik. Itu pun kau pulas pun bateri boleh cepat habis kak. So lebih kurang je. Tapi bagi aku lah, bila naik motor ni rasa macam elegant lah. Elegant gila lah rasa. Sebab dada depan dia cantik. Cantik lagi daripada MVX version 1 ke version 2 ke. Tapi dada dia paling cantik. Yang lain semua sama. Meter dia pun sangat-sangat menarik. Dia bukan macam meter calculator lah, macam motor-motor biasa kan. Dia fully digital juga, tapi dia macam TFT sikit. Dan information semua ada jam. Yang tak ada cuma temperature je lah. RPM sampai 2 lah. Tapi aku suggest lah, kalau nak keluar nanti motor baru ke ada upgrade version lain ke, tukar lah belah kiri jadi temperature ke. Sekarang temperature tak ada, ni RPM sampai 2. So macam tak ada function sangat lah bagi aku. 2 macam RPM kiri kanan. So gantikan dengan temperature. Penting temperature. Tu je lah. Lepas tu kalau kau dah sedap ni, kau tak payah tukar 2017. Mereka kau nak main highway, tu okey lah. Kalau kau jenis main dalam town ni, macam tak best sangat tahi-tahi kecil. Kalau pergi ride tu okey lah. Pergi ride jauh-jauh, dalam straight kau atau speed ke apa, memang sesuai lah. Jadi kalau kau jenis main corner, lain corner, tak payah lah tukar tahi kecil tu. Walaupun dia kurang stable. Lepas tu nak modify roller, aku rasa boleh je kacut dengan motor-motor yang sama dengan engine dia. So ada je yang dah buat research, ada yang dah buat uji kaji dah, aku tengok. Tapi tak ada video yang proper lah. Tapi itulah, harap ada orang buat. Sebab dia bukan motor aku. Orang, ini tak boleh lawan lah. Ini sisi lain babe, nak beli motor ni kalau tidak. Dan ada satu lagi motor yang sama je nama, Avita Vanguard 250. Itu pun menarik, aku dah try. Memang best lah motor dia. Itu pun nanti aku nak buat test ride juga, pergi ride. Motor ni aku tak try lagi pergi ride. Nanti aku ada masa, aku try lah. Tengok corner. Hei, ya Allah, sedap-sedapnya. Stable je, aku relax je babe. Saya pakai tayar CST. Kau ni nak masuk je kerja kau. Kita masuk jalan motor guys. Macam mana performance dekat jalan motor? Confirm best ni. Jalan kecil-kecil. Layan gila. Kecil. Corner kecil-kecil tu yang best. Short corner macam ni. Nimble gila. Less effort. Di corner janganlah corner lutut. Tapi nimble lah. Nimble. Aku nak cakap apa. Bini aku suka naik motor ni. Dia kata dia bagi green light nak beli motor ni. Okay. Bini aku bagi green light ni. Dia naik sendiri motor ni. Dia kata dia suka. Nampak dia stop sendiri. Barulah kita boleh. Hijau cepat. Ronda sini biasa je.